apa je yang tak ada dekat sini. Alhamdulillah hari ini saya berpeluang untuk hadir ke Menara Public Gold di level 7. Level 7 ni adalah level G100 Academy yang mana satu ruang khas kerja dan belajar yang bila Public Gold di bawah rangkaian G100 boleh datang pada bila-bila masa. Hari ni saya ikuti kelas marketing, belajar cara buat live yang lebih baik bersama dengan Cik Aisyah Asmawi. Cik Aisyah ni salah seorang cikgu saya sangat hebat kerana berkat perkongsian beliau tentang ilmu simpanan emas yang betul kepada masyarakat secara online melalui live TikTok, beliau berjaya bantu seramai 1,000 orang penyimpan emas baru pada tahun kewangan yang lepas. Maksudnya apa? Bila kita jadi dealer Public Gold dalam rangkaian G100, semuanya dah tersedia. Nak belajar tentang marketing, nak belajar tentang apa sahaja yang kita nak tahu untuk buat bisnes dengan cepat, dengan betul, semuanya dah tersedia. Kita boleh ikuti kelas-kelas yang kita perlukan dan kelas tersebut bukan kelas yang try and error. Kita belajar terus daripada achievers yang dah proven sukses. Tak tahu nak buat bisnes bukanlah penghalang untuk berjaya dalam bisnes Public Gold, khususnya dalam rangkaian G100. Nak ketahui lebih lanjut lagi macam mana cara jana pendapatan pasif bersama Public Gold, boleh follow saya Syahidah Pejaman.